Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Fikri Hakim bin Kamal Azri dari kelas PPS 33. Dan pada hari ini saya akan mempersembahkan pembentangan daripada kursus Co-Kurikulum dan Kesihatan Diri GKKO 1062 yang bertajuk Guru Kompeten Digital dalam Menjana Co-Kurikulum yang Dinamik. Pembentangan ini akan menghuraikan tentang dasar-dasar pelaksanaan co-kurikulum di sekolah serta menjelaskan bagaimana kompetisi digital guru dapat mempertingkatkan keberkesanan pengurusan co-kurikulum dan membantu membentuk murid yang mempunyai kemahiran pada abad ke-21 selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Jadi, kita pergi kepada pengenalan. Co-kurikulum merupakan komponen penting dalam kurikulum kebangsaan yang wajib dilaksanakan di semua sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan. Penyertaan murid dalam badan uniform, kelab dan persatuan serta sukan dan permainan bertujuan membangunkan potensi murid. Seiring dengan transformasi pendidikan, dasar pendidikan digital turut menekankan keperluan memperkukuh kompetisi digital guru dan murid supaya teknologi dapat dimanfaatkan secara optimum dalam proses pengurusan pembelajaran serta pentadbiran. Oleh itu, guru-guru perlu menguasai kompetisi digital bagi memastikan pelaksanaan co-kurikulum di sekolah menjadi lebih sistematik, inovatif dan selaras dengan keperluan pendidikan pada abad ke-21. Jadi, co-kurikulum ini bukanlah hanya sekadar aktiviti sampingan selepas waktu pembelajaran di sekolah, tetapi merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan yang wajib dilaksanakan di semua sekolah. Melalui co-kurikulum, murid dapat membina sasiah, disiplin, kepimpinan, semangat kerjasama serta kemahiran insaniah yang penting untuk kehidupan. Dan pada masa yang sama, pendidikan kini memasuki era digital. Oleh itu, guru perlu menguasai teknologi supaya pengurusan co-kurikulum menjadi lebih sistematik. Contohnya, penggunaan Google Form untuk pendaftaran ahli, Canva untuk mencipta poster aktiviti serta sistem digital untuk penyimpanan rekod dan ia dapat meningkatkan kecekapan pengurusan serta memudahkan komunikasi dengan murid dan ibu bapa. Seterusnya, kita pergi kepada dasar pelaksanaan co-kurikulum di Malaysia. Jadi, pelaksanaan co-kurikulum di sekolah adalah berpandukan dasar serta peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu sendiri bagi memastikan pembangunan murid berlaku secara menyeluruh. Dasar-dasar ini menjelaskan bahawa co-kurikulum merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan dan penyertaannya adalah wajib. Selain itu, transformasi digital melalui dasar pendidikan digital memperkukuh pelaksanaan co-kurikulum dengan menggalakkan penggunaan teknologi dalam pengurusan dan pembelajaran. Antara dasar utama co-kurikulum di Malaysia ialah Akta Pendidikan 1996 iaitu dalam Akta 550 ia menetapkan kurikulum kebangsaan sebagai kurikulum yang merangkumi kurikulum dan co-kurikulum. Selain itu, kita mempunyai peraturan-peraturan pendidikan kurikulum kebangsaan pada tahun 1997 menjelaskan bahawa penyertaan dalam aktiviti co-kurikulum merupakan sebahagian daripada pelaksanaan kurikulum di sekolah. Di samping itu, kita mempunyai Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPM 2013 hingga 2025. Anjakan 7 memberi penekanan kepada pemanfaatan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran dan akhir sekali Dasar Pendidikan Digital 2023. Ia memperkasa kompetisi digital guru dan murid melalui 6 teras, 18 strategi dan 41 inisiatif. Sebelum kita membincangkan tentang kompetisi digital, kita perlu memahami bahawa pelaksanaan co-kurikulum di sekolah mempunyai asas perundangan dan dasar yang jelas. Seperti Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan-Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997 menetapkan bahawa co-kurikulum ini merupakan sebahagian daripada kurikulum kebangsaan itu sendiri. Oleh itu, semua murid diwajibkan untuk menyertai aktiviti co-kurikulum. Selain itu,
PPPM 2013 hingga 2025 melalui ajakan ke-7 menggalakkan penggunaan ICT dalam pendidikan bagi meningkatkan kualiti pembelajaran itu sendiri. Dasar pendidikan digital pula memperkukuhkan usaha ini dengan memberi fokus kepada pembangunan kompetisi digital guru dan murid supaya teknologi dapat dimanfaatkan secara optimum dalam semua aspek pendidikan termasuk core curriculum. Jadi kita pergi pada slide keempat, iaitu guru kompeten digital dalam menjana core curriculum yang dinamik. Guru kompeten digital ialah guru yang mampu menggunakan teknologi secara berkesan, beretika dan inovatif untuk merancang, melaksanakan, mengurus serta menilai aktiviti core curriculum dengan berkesan. Penguasaan kompetisi digital membolehkan guru memanfaatkan platform digital bagi meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dokumentasi serta pentadbiran. Hal ini menjadikan pelaksanaan core curriculum menjadi lebih sistematik, menarik serta relevan dengan keperluan pendidikan masa kini. Pendekatan ini juga selaras dengan kerangka Digicom Edu yang menekankan pembangunan kompetisi digital dalam kalangan pendidik bagi menyokong pembelajaran yang berkualiti. Jadi, dengan guru kompeten digital dalam menjana core curriculum yang dinamik ini ialah guru bukan hanya sekadar mahir menggunakan komputer tetapi mampu memilih teknologi yang sesuai untuk menyelesaikan tugas harian. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan Google Form untuk pendaftaran ahli, Google Drive untuk penyimpanan dokumen-dokumen untuk aktiviti curriculum, Canva bagi menghasilkan bahan promosi dan aplikasi komunikasi yang lain seperti Microsoft Teams atau Google Meet untuk menyampaikan maklumat dengan lebih berkesan. Melalui pendekatan ini, pengurusan menjadi lebih cekap dan murid memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih menarik. Seterusnya kita pergi kepada objektif pembintangan. Pada akhir pembintangan ini, audiens dapat yang pertama sekali menjelaskan dasar-dasar pelaksanaan core curriculum di sekolah berdasarkan peruntukan dan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Seterusnya, menguraikan bagaimana kompetisi digital diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan core curriculum sejajar dengan tuntutan revolusi industri 4.0. Yang ketiga, menerangkan peranan guru dalam membentuk kompetisi murid dan meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan diri melalui aktiviti core curriculum. Yang keempat pula, menilai kepentingan guru kompeten digital dalam menjana pelaksanaan core curriculum yang lebih dinamik, sistematik dan inovatif. Jadi, objektif pertama ini adalah untuk memahami dasar pelaksanaan core curriculum itu sendiri di Malaysia serta hubungkannya dengan kompetisi digital guru. Selain itu, pembintangan ini akan menunjukkan bagaimana teknologi itu sendiri boleh digunakan dalam pengurusan aktiviti core curriculum serta bagaimana guru membentuk kompetisi murid dan mengapa penguasaan kompetisi digital ini sangat penting untuk menjadikan curriculum lebih berkualiti serta relevan. Seterusnya kita pergi kepada bagaimanakah kompetisi digital diterapkan dalam pelaksanaan dan pengurusan kurikulum. Jadi, kompetisi digital membolehkan guru mengintegrasi teknologi dalam semua aspek pelaksanaan core curriculum termasuk perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian aktiviti. Melalui dasar pendidikan digital, Kementerian Pendidikan Malaysia menggalakkan penguasaan teknologi bagi meningkatkan kecekapan penggunaan teknologi bagi meningkatkan kecekapan pengurusan pendidikan, memperkukuh komunikasi serta memperluaskan peluang pembelajaran digital. Dalam konteks core curriculum, guru yang kompeten dalam digital ini mampu menggunakan teknologi untuk mengurus data, menyelaraskan aktiviti dan meningkatkan pelibatan murid secara lebih sistematik dan berkesan. Jadi, dengan menggunakan teknologi, guru mampu membuat perancangan, seterusnya membuatkan pelaksanaan perancangan dan pemantauan terhadap pelaksanaan tadi
dan akhir sekali membuat penilaian secara keseluruhan untuk aktiviti yang dijalankan. Jadi, kompetisi digital tidak hanya merujuk kepada kebolehan menggunakan komputer atau telefon pintar sahaja, sebaliknya ia melibatkan keupayaan guru itu sendiri memilih dan menggunakan teknologi yang sesuai bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan co-curriculum. Sebagai contoh, guru merancang jadual aktiviti tahunan dan mengurus penyertaan murid, menyediakan laporan dan akhir sekali berkomunikasi dengan ibu bapa. Semua ini proses yang boleh dilakukan dengan lebih cepat melalui penggunaan teknologi digital. Pendekatan ini selaras dengan dasar pendidikan digital yang menggalakkan transformasi digital dalam sistem pendidikan negara. Jadi ini adalah penggunaan teknologi digital dalam pengurusan co-curriculum. Terdapat beberapa aspek pengurusan iaitu pendaftaran ahli, komunikasi, penyimpanan dokumen, penjanaan idea, reka bentuk bahan dan akhir sekali perancangan aktiviti. Jadi setiap aspek pengurusan mempunyai teknologi digital yang saya contohkan dan serta kepentingan. Jadi pertama sekali kita pergi kepada pendaftaran ahli iaitu Google Form atau Microsoft Form. Kepentingan yang kita dapat daripada teknologi ini ialah pendaftaran akan menjadi lebih cepat dan sistematik. Jadi kalau kita menggunakan Google Form, kita boleh menyusun nama-nama murid itu sendiri mengikut abjad di hadapan nama mereka. Huruf pertama di hadapan nama mereka seperti dari A sampai Z. Sebenarnya kita pergi pada komunikasi, kita boleh menggunakan Telegram atau WhatsApp dan Microsoft Teams juga. Ia dapat menyampaikan maklumat dengan lebih pantas. Sebagai contoh, jika pada hari ini pembatalan perjumpaan untuk sesebuah unit beruniform, guru-guru boleh memaklumkan kepada ibu bapa melalui WhatsApp. Dan seterusnya kita pergi pada penyimpanan dokumen. Teknologi digital yang digunakan ialah Google Drive atau OneDrive. Jadi dokumen mudah diakses dan selamat. Jadi maksudnya dokumen itu boleh diakses di antara guru-guru dalam satu unit uniform atau kelab dan persatuan tersebut. Jadi apabila guru A tidak datang pada perjumpaan hari ini, pada suatu hari, guru B boleh mengakses untuk merekodkan aktiviti pada hari kejadian. Seterusnya, penjanaan idea. Kita boleh menggunakan ChatGPT atau Microsoft Copilot yang membantu menyediakan idea aktiviti dan draft dokumen secara beretika. Dan seterusnya, kita pergi pada reka bentuk bahan iaitu Canva. Dengan Canva ini, kita boleh menghasilkan poster serta sijil yang profesional dan akhir sekali perancangan aktiviti iaitu Google Calendar, iaitu menyusun jadual tahunan dengan lebih teratur. Penggunaan teknologi digital membantu guru mengurangkan beban pentadbiran dan meningkatkan kecekapan pengurusan co-curriculum. Walau bagaimanapun, guru perlu memastikan penggunaan teknologi khususnya aplikasi kecerdasan buatan iaitu Artificial Intelligence atau AI dilakukan secara beretika dan dengan menyemak ketepatan maklumat dan mematuhi integriti akademik itu sendiri. Jadi terdapat pelbagai aplikasi yang boleh digunakan oleh guru dalam pengurusan kurikulum. Sebagai contoh yang saya telah cakap tadi, selain itu teknologi AI seperti ChatGPT boleh membantu guru menyediakan draft surat, idea, program atau kuis. Namun, guru perlu menyemak semula kandungan yang dijana supaya maklumat menjadi lebih tepat dan sesuai dengan konteks sekolah. Seterusnya, kita pergi kepada pendigitalan dokumentasi dan pentaksiran kurikulum. Pendigitalan dokumentasi memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keberkesanan pengurusan kurikulum. Guru boleh menggunakan sistem pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kurikulum iaitu PAJSK bagi merekod penyertaan dan pencapaian murid secara sistematik. Selain itu, penggunaan storan awan dan hamparan elektronik membantu proses penyimpanan, analisis dan pelaporan data
menjadi lebih cekap, telus dan mudah diakses oleh pihak yang berkaitan. Antara dokumentasi yang boleh dibuat ialah PAJSK serta menggunakan aplikasi seperti Google Sheet, Microsoft Excel, Google Drive dan akhir sekali kod QR untuk kehadiran. Jadi dalam pengurusan core curriculum, guru perlu mengurus pelbagai rekod dari segi kehadiran, pencapaian pertandingan serta penyertaan murid dalam suatu aktiviti. Penggunaan PAJSK membantu guru merekod semua maklumat tersebut secara sistematik dan standard di seluruh negara. Selain itu, penggunaan kod QR bagi mengambil kehadiran atau Google Sheet bagi menganalisis data dapat menjimatkan masa dan mengurangkan kesilapan berbanding kaedah manual. Seterusnya kita pergi pada hubungan kompetisi digital dengan dasar pendidikan negara. Pelaksanaan core curriculum berasaskan teknologi digital bukan sekadar memahami keperluan semasa, malah menyokong aspirasi dasar pendidikan negara. Dalam Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025 melalui Anjakan 7 menekankan pemanfaatan ICT untuk meningkatkan kualiti pendidikan, manakala dasar pendidikan digital memberi fokus kepada pembangunan kompetisi digital guru dan murid. Oleh itu, penggunaan teknologi dalam pengurusan kurikulum merupakan satu usaha untuk merealisasikan transformasi pendidikan yang lebih berkualiti dan bermanfaat. Antara hubung kait dasar ialah PPM 2013 hingga 2025, pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Seterusnya, dasar pendidikan digital. Hubung kaitnya ialah memperkasa kompetisi digital guru dan murid dan akhir sekali core curriculum di sekolah, iaitu membantu pengurusan lebih sistematik dan berkesan. Seterusnya kita pergi pada kesimpulan kompetisi digital dalam pelaksanaan dan pengurusan core curriculum. Kesimpulannya, kompetisi digital membolehkan guru melaksanakan pengurusan core curriculum secara lebih sistematik, cekap dan inovatif. Penggunaan teknologi dalam aspek perancangan, komunikasi, dokumentasi dan pentadsiran bukan sahaja meningkatkan keberkesanan tugas guru, malah menyokong pelaksanaan dasar pendidikan negara yang menekankan transformasi digital. Oleh itu, penguasaan kompetisi digital merupakan salah satu keperluan bagi memastikan core curriculum menjadi terus relevan dan mampu memenuhi keperluan murid dalam era digital ini. Seterusnya, kita pergi kepada bagaimanakah guru core curriculum membentuk kompetisi murid dan mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri. Jadi, guru core curriculum memainkan peranan penting dalam membentuk kompetisi murid melalui aktiviti yang mengintegrasikan kemahiran pada abad ke-21, nilai murni dan teknologi digital. Selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan FPK, core curriculum bertujuan untuk melahirkan insan yang seimbang dari aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dalam era digital, guru perlu membimbing murid supaya bukan sahaja mahir menggunakan teknologi tetapi juga mampu menggunakannya secara beretika, kreatif dan bertanggungjawab. Pendekatan ini menyokong aspirasi dasar pendidikan digital yang menekankan pembangunan kompetisi digital dalam kalangan guru dan murid. Jadi, guru core curriculum memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu untuk membentuk murid yang seimbang. Melalui aktiviti kurikulum, murid bukan sahaja memperoleh pengalaman baru, malah mempelajari kemahiran kepimpinan, komunikasi dan kerjasama. Dalam era digital ini, guru juga perlu membimbing murid supaya menggunakan teknologi secara bertanggungjawab. Sebagai contoh, apabila murid menghasilkan poster menggunakan gambar atau video menggunakan CapCut, guru perlu menerangkan aspek etika dalam penggunaan digital seperti hak cipta, privasi dan penggunaan maklumat yang sahih. Oleh itu, kompetisi digital bukan hanya tertumpu pada kemahiran menggunakan teknologi, tetapi ia turut melibatkan pembentukan nilai murni serta tanggungjawab sebagai warga negara digital. Seterusnya, kita pergi pada membentuk kompetisi murid melalui aktiviti core curriculum digital. Aktiviti core curriculum digital mengintegrasikan
menggunakan teknologi digital membantu murid menguasai kemahiran 4C, iaitu komunikasi, communication, collaboration, dalam bahasa Melayunya ialah kolaborasi, creativity dan critical thinking, atau dikenali sebagai pemikiran yang kritis. Guru boleh menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan projek, gamifikasi dan pembelajaran kolaboratif untuk meningkatkan pelibatan murid. Pendekatan ini menjadikan aktiviti co-curriculum lebih menarik, meningkatkan motivasi murid serta membantu mereka membina keyakinan diri dan kemahiran menyelesaikan masalah. Antara contoh aktiviti yang boleh dilakukan ialah Clubs Time boleh menggunakan teknologi seperti Scratch atau Arduino untuk menggalakkan pemikiran kreatif. Manakala kelab multimedia pula boleh menggunakan Canva untuk mencipta poster atau CapCut untuk merekod video. Jadi di sini kreativiti murid akan meningkat sejajar dengan penggunaan teknologi. Selain itu, persatuan bahasa seperti kita tahu aktiviti persatuan bahasa seperti debat, membuat syair, membuat puisi, ia boleh digunakan dalam teknologi atau aplikasi seperti Padlet atau Google Docs. Ini boleh meningkatkan komunikasi murid melalui teknologi digital. Seterusnya, unit beruniform. Ia boleh menggunakan QR Code atau Google Maps. Sebagai contoh, bila melakukan aktiviti perkhemahan, apabila kita hendak mengintegrasi teknologi, jadi kita boleh menggalakkan murid melihat menggunakan Google Maps itu sendiri untuk mencari jalan. Dan sekali daripada kelab robotik menggunakan Lego Spike Prime, iaitu membuat satu reka cipta robotik menggunakan set Lego. Ia boleh meningkatkan aktiviti kerja berpasukan dalam kelab itu sendiri. Seterusnya, kita pergi kepada cara untuk meningkatkan kesedaran terhadap kesihatan diri. Jadi, kesihatan diri merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan murid yang seimbang. Guru co-curriculum boleh menggunakan teknologi digital bagi membantu murid memantau tahap kecergasan, menggalakkan gaya hidup aktif dan meningkatkan kesedaran tentang kepentingan dan aktiviti fizikal. Penggunaan aplikasi serta peranti boleh pakai membolehkan murid merekod data seperti bilangan langkah, kadar digital jantung dan tempoh aktiviti fizikal. Pendekatan ini selaras dengan saranan World Health Organization atau WHO yang menggalakkan peningkatan aktiviti fizikal bagi mengurangkan risiko penyakit tidak berjangkit. Antara contoh teknologi yang boleh digunakan untuk melihat kesihatan diri ialah Google Fit, Apple Health, Strava, Samsung Health atau menggunakan smartwatch atau fitness tracker. Jadi antara cabaran dan strategi membentuk kompetisi murid dalam era digital ini ialah walaupun teknologi digital menawarkan pelbagai manfaat, guru masih berdepan dengan beberapa cabaran atau jurang digital, akses internet yang tidak seimbang, penyalahgunaan media sosial serta isu keselamatan cyber. Iaitu guru perlu menerapkan amalan kewarganegaraan digital iaitu digital citizenship dengan membimbing murid menggunakan teknologi secara beretika, menghormati privasi, melindungi data peribadi dan menilai kesahihan maklumat yang diperoleh oleh internet. Pendidikan keselamatan cyber dan literasi digital perlu diterapkan secara berterusan bagi memastikan murid menjadi pengguna teknologi yang bertanggungjawab. Antara cabaran untuk membentuk kompetisi murid dalam era digital ialah jurang digital, ketagihan murid itu sendiri terhadap penggunaan gadget, iaitu penyebaran maklumat palsu berlaku lebih pantas. Selain itu, keselamatan data murid itu sendiri dan akhir sekali kurang literasi digital. Dan antara strategi yang boleh digunakan ialah pendidikan keselamatan cyber, literasi digital, pembantuan guru semasa penggunaan teknologi dan akhir sekali penggunaan teknologi secara beretika. Kesimpulan untuk guru
Co-curriculum membentuk kompetisi murid dan mencetuskan kesedaran tentang kesihatan diri ialah guru co-curriculum memainkan peranan yang penting dalam membentuk murid yang mempunyai kompetisi digital, kamera abad ke-21 dan kesedaran terhadap kesihatan diri. Melalui pengintegrasian teknologi dalam aktiviti co-curriculum, murid bukan sahaja memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, malah dapat membina nilai kepimpinan, kreativiti, komunikasi dan kolaborasi yang diperlukan untuk menghadapi cabaran masa hadapan. Oleh itu, guru yang kompeten digital merupakan pembangkit utama dalam melahirkan generasi yang seimbang, berdaya saing dan bertanggungjawab selaras dengan aspirasi pendidikan negara. Baik, bagaimanakah guru dan soalan yang terakhir sekali, bagaimanakah guru kompeten digital menjana kurikulum yang dinamik? Guru kompeten digital berperanan sebagai pemimpin pembelajaran, pemudah cara dan ejen perubahan dalam menjayakan pelaksanaan co-curriculum. Penguasaan teknologi membolehkan guru merancang aktiviti program yang lebih sistematik, pelaksanaan aktiviti yang kreatif serta menjalankan pemantauan dan pentadbiran secara berkesan. Selain itu, meningkatkan kecekapan pengurusan teknologi digital turut mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif, inklusif dan berpusatkan murid. Hal ini selaras dengan dasar pendidikan digital yang menekankan pembangunan ekosistem pendidikan digital melalui pemerkasaan kompetisi guru dan murid. Jadi, guru yang kompeten digital mampu menjadikan kurikulum lebih berkualiti kerana mereka dapat menggunakan teknologi dalam setiap peringkat pelaksanaan program, bermula daripada perancangan sehingga penilaian pengurusan teknologi, membantu menjadikan pengurusan lebih cekap dan tersusun. Sebagai contoh, guru boleh menggunakan aplikasi digital untuk menyelaras jadual latihan, berkongsi bahan pembelajaran, merekod pencapaian dan menilai keberkesanan sebuah program itu sendiri. Kesannya, aktiviti co-curriculum menjadi lebih menarik dan mampu meningkatkan penyertaan murid. Selanjutnya, kita pergi kepada impak kompetisi digital terhadap pelaksanaan co-curriculum, iaitu pertama sekali dari pihak guru, pengurusan aktiviti co-curriculum itu. Antara impak kompetisi digital terhadap pelaksanaan kurikulum pihak guru iaitu pengurusan lebih sistematik, penjimatan masa, dokumentasi lebih teratur dan komunikasi lebih berkesan. Impak kepada murid pula, meningkatkan motivasi diri, penglibatan aktiviti, kemahiran digital, kepimpinan dan kemahiran abad ke-21. Sekolah memperkukuh daya inovasi, meningkatkan kecakapan pengurusan dan memperkukuhkan imej sekolah sebagai institusi yang mengamalkan transformasi digital. Seterusnya, impak kompetisi digital terhadap pelaksanaan kurikulum. Kompetisi digital memberikan manfaat kepada seluruh ekosistem sekolah. Guru dapat meningkatkan produktiviti, murid memperoleh pengalaman pembelajaran yang lebih bermakna, manakala sekolah dapat melaksanakan kurikulum secara lebih sistematik dan berkualiti. Pengintegrasian teknologi juga menyokong usaha membangunkan pendidikan yang lebih inklusif dan mampan. Seterusnya, cadangan penambahkan yang dapat dibuat dalam pelaksanaan kurikulum digital ialah bagi memastikan pelaksanaan kurikulum terus relevan dengan perkembangan teknologi, beberapa langkah penambahbaikan perlu dilaksanakan. Antaranya ialah memperkukuh latihan perbualan profesional guru berkaitan teknologi pendidikan dan kecerdasan buatan iaitu artificial intelligence atau lebih dikenali sebagai AI. Meningkatkan kemudahan infrastruktur di sekolah, mengintegrasikan teknologi baru seperti Internet of Things iaitu IoT yang selari dengan revolusi industri 4.0, augmented reality AR atau virtual reality VR yang di mana semua perkara yang boleh membahayakan diri boleh dilakukan secara simulasi dalam aktiviti kurikulum, sebagai contoh memandu pesawat. Jadi seperti dengan teknologi seperti AR dan VR, murid boleh merasa pengalaman membawa kapal terbang dengan menggunakan
simulasi, dan serta ia dapat mengukuh amalan keselamatan cyber. Kerjasama antara sekolah, ibu bapa, komuniti dan agensi luar juga penting bagi menyokong transformasi digital secara mampan. Antara cadangan saya ialah menambah latihan profesional guru CPD berkaitan AI dan teknologi pendidikan, mempertingkat capaian internet dan kemudahan ICT di sekolah, mengintegrasikan AI, IoT, AI dan VR dalam aktiviti core curriculum, memupuk budaya keselamatan cyber dan etika digital. Dan akhir sekali, mengukuhkan kerjasama antara sekolah dan ibu bapa dan komuniti. Dan akhir sekali, rumusan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan core curriculum di sekolah adalah berpandukan dasar yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti Akta Pendidikan 1996, Peraturan Pendidikan Kurikulum Kebangsaan 1997, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, dan Dasar Pendidikan Digital. Guru kompeten digital berperanan penting dalam merealisasikan dasar tersebut melalui penggunaan teknologi yang menyokong perancangan pengurusan dan pentaksiraan core curriculum. Pengintegrasian teknologi bukan sahaja meningkatkan berkesanan pengurusan guru, malah membantu melahirkan murid yang memiliki kompetensi digital, kamera abad ke-21 serta nilai kepimpinan dan kesedaran terhadap kesihatan diri sendiri. Oleh itu, pembangunan kompetensi digital guru perlu diperkukuh secara berterusan bagi memastikan kurikulum kekal dinamik, inklusif dan relevan dengan keperluan pendidikan masa hadapan. Jadi, ini merupakan antara sumber rujukan yang saya gunakan untuk membuat pembintangan ini. Dan itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.